Okey, wagon Pioneer Camp ni bukan saja digunakan untuk bawa barang, dia juga boleh jadikan sebagai meja kalau gunakan benda ni. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera, jumpa lagi dekat channel My Colour Journey. So hari ni saya nak buat satu lagi video unboxing dan juga review. Dia adalah wagon tabletop Pioneer Camp. Kalau nak gunakan wagon ni sebagai meja, so korang boleh dapatkan benda ni lah. So, kalau beli akan dapat satu kotak macam ni. Dia sebenarnya sama ada korang nak beli wagon ni sekali dengan tabletop ni pun boleh, ataupun korang nak beli asing pun boleh. Sebab actually dia dijual berasingan lah. Kalau korang beli sekali, korang boleh dapat dulu lah. Tapi kalau korang dah ada wagon, boleh je beli dia punya tabletop ni kemudian. Okay, so dia punya kotak dia pun besar macam ni. Berat dia dalam 3.5 kilo. So jom kita unbox dulu, tengok rupa dalam dia macam mana. Okay, dia ada rabus ni, plastik. Dia ada satu bag. Ni bag dia kemas, maksudnya kalau korang tak nak guna, boleh simpan dekat dalam ni. Okay, ada logo Pioneer Camp. So bag dia pun cantik lah, senang nak bawa. Okay, so dalam dia akan dapat dia punya tabletop. Dia punya zip dekat tepi sini. So bila buka, okay, dapat satu bag ni. Ini dia punya pole bracket untuk pasang dekat tepi. Okay, dapat dua. Lepas tu ni dia punya tabletop. Okay, memang cantik, nice. Dia macam meja egg roll table tu, tapi yang ni untuk pasang pada wagon. Ada logo Pioneer Camp kat tepi sini. Warna hitam je lah, dia tak ada warna lain buat masa sekarang. Okay, so nak pasang dia simple je, senang je. Dia akan bagi dua batang pole macam ni. So korang buka dia punya strap ni, dia ada dia punya velcro strap ni. So make sure korang simpan lah sebab dia kecil je. Okay, dan sambungkan terus. Dia ada getah kat dalam. Okay, dia sambung macam ni. Lepas tu dekat hujung sini, dekat wagon, dia akan ada satu plastik kat hujung ni. Korang just masukkan je. Okay, tekan kuat-kuat sampai dia termasuk macam ni. So yang satu lagi ni pun sama juga. Okay, tekan je. Okay, so yang sebelah sini pun sama. Okay, nampak dia ada dia punya bracket ni. Korang just masukkan je dekat ujung ni. Dia dah ada siap-siap lah dia punya slot ni. Korang just tekan kuat-kuat bagi dia masuk kat dalam. Okay, so dia akan lock terus. Sebelah sini pun sama. Okay, dia agak ketat sikit. Okay, sampai dia termasuk habis. Nampak dia memang secure dekat sini. Okey, seterusnya ambil dia punya ni, tabletop dia ni. Dan dekat dalam ni dia ada bracket, dia boleh gerak-gerak. Dan korang pasangkan saja dekat dalam. Tekan. Sebelah sini pun sama. Okey, so yang hujung pun sama juga. Okay, so bila dah siap, dia kemas macam ni. Dan korang boleh slidekan sebenarnya bagi dia rapat. Boleh tolakkan supaya dia kemas. Okay, lepas tu yang hujung ni boleh turunkan. So dia agak terlebih sikit. So yang ni kegunaan dia adalah, contoh kalau kita ambil barang, kita tak payah buka habis, kita just selakkan je macam ni. So boleh access barang dekat bahagian dalam. So lepas tu boleh tutup balik. Okay, so yang bahagian sini pun sama. Dia punya bracket ni kat dalam. So yang hujung ni dia akan boleh loose macam ni. Maksudnya kita boleh buka lah. So kita boleh tutup macam ni. Kalau nak ambil barang, kita just bukakan saja hujung macam ni. So mudah lah nak access, tak payah buka dia punya bracket. Pasti memang function lah macam ni. So kalau tak leceh, every time nak ambil barang kat dalam, kita kena buka dia punya bracket yang agak ketat ni. Tapi kalau macam ni dia mudah. Korang just buka, ambil barang, lepas tu boleh tutup balik. Memang senang. Okay, so bila dah pasang, automatic wagon ni jadi meja lah. So dah tak payah bawa meja lain. Dia dah all in one. Boleh jadi wagon, boleh jadi meja dan juga storage. So barang boleh simpan kat dalam. Okay, so mudah nak ambil. Pada saya nice, dia punya combination dia, size dia pun agak besar. So macam ni boleh duduk dalam 4 ke 5 orang. Tinggi dia pun okey. Dia agak tinggi sikit kalau berbanding dengan meja biasa, tapi masih lagi okey. Cuma dekat tengah ni dia agak
melendut sikit. Dia tak ada apa-apa penahan dekat tengah. So tak sesuai untuk letak benda yang berat lah. Kalau untuk meja makan pasal dia okey. Untuk meja masak dia tak berapa sesuai. Okay, so overall wagon tabletop ni pasal dia bagus lah. Kalau korang beli wagon, dapatkan sekali dia punya ni. So mudah, korang dah tak payah bawa meja lain. Ini pun dia dah just nice saja. Dia bagi sekali dengan dia punya bag. So mudah nak bawa. Okay, dia punya harga pun okey, tak mahal sangat, dah 100 lebih saja. Cuma dia bukan harga sekali wagon lah. Maksudnya wagon korang kena beli lain. Dia punya meja korang kena beli berasingan. Okay. Tapi harga dia masih lagi mampu milik. Dia punya kualiti dia pun bagus. Kalau berminat boleh dapatkan dekat link. Okey, terima kasih kerana tengok video ni sampai habis. Macam biasa tekan button like dan juga tinggalkan sikit komen supaya saya terus semangat untuk buat video-video lain. Semoga jumpa lagi dekat video lain akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.